Bos, boleh tak review motor saya? Mukena pakai spek. Jeans budak skema. Mesti motor lemah. Tak payahlah. Bos, cuba tengok tayar saya. Pakai sampai habis tau. Pakai tayar second hand kot. Bos, jangan tak percaya. Dia buat Sungai Buloh pergi Genting macam ruang tamu pergi dapur je. Betul. Lepas saya review, kalau kau tak laju, siap dah kau Middleweight naked by korang kebanggaan Itali. Dikeluarkan khas untuk bersaing dengan syarikat gagasi Jepun yang terkenal dengan power yang kuat dan torque yang tinggi. Aprilia Shiva 750 guys. Dengan enjin 749cc, between double wake cam, 6-speed transmisi, liquid coolant fuel injection, ada sport mode, rain mode dengan touring mode, dengan 95 horsepower dan 81 Nm torque. Top speed dia 238. Bapak slow ya. Bos, dia 238, ekor pun awak tak nampak lah. Betul. Top speed tinggi apa guna? So guys, motor yang pernah menjadi kegilaan ramai pada zamannya. Motor ini double disc depan, single disc belakang, suspension depan bukan all-in, suspension belakang bukan ketek, lampu depan sudah problem, lampu belakang Auto 5 punya. Mesti sebab spare part susah cari kan? Bos, jangan duk kecang kita orang punya brand. Ingat Yamaha tak ada kelemahan pun. Betul! Alah, kutuk sikit dah koyak. Susahlah orang sekarang. So guys, benda yang saya suka atas motor ini, dah pasang brake duct intake, suspension cover, bahan daripada karet potong, frame slider, body sticker, tank pad, tersakiti tak apa. Janji spotlight abang boleh menerangi hidup adik. Full holotic torsion power, side mirror nampak diri sendiri, handguard jatuh confirm patah, handbag kena ada, sebab abang sentiasa sedia. GoPro stick wajib ada, keychain model pancing awet dengan exhaust custom Acra Popic, switch on. Inilah bunyi dia. So guys, like, follow, comment, share untuk review motor seterusnya. Apa macam bos? Best tak motor saya? Motor best, tapi owner macam kurang sikit lah. Apa maksud bos Kalau jokinya tak power, bagi Ferrari pun jadi kancil. Bos, kenapa time saya bawa motor, semua benda jadi slow? Mungkin sebab motor you slow kot. Oh, macam tu ke? Baru tahu.